Kita ada satu hati saja. Dan satu hati ialah yang Allah Subhanahu wa taala tangga kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsab. Innallaha la yanzuru ila ajsabikum wala ila suwarikum walakinna yanzuru ila qulubikum. Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala si tangga jasad kamu, si tangga badan kamu, zahir kamu, Allah si tangga. Wala ila suwarikum, dan Allah juga si tangga rupa paras kita, tu kacak ke, tu cantik ke, apa ke, si Allah Ta'ala tangga hati kita. Hati kita lah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ialah yang perlu kita usaha untuk bersihkan. Macam ni cara nak bersihkan hati. Imam Al-Harith Al-Muhasibi menyebutkan kena banyakkan muraqabah. Apa maksud muraqabah? Maksud muraqabah adalah rasa sentiasa diperhati oleh Allah Ta'ala. Rasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangga kita selalu. Rasa Allah Ta'ala tangga bukan di luar saja, di dalam hati kita pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangga kita. Ialah cara untuk kita bersihkan hati kita. Bila kita ada rasa muraqabah, rasa Allah Ta'ala tangga kita, maka akan lahirlah rasa takut. Bila lahirnya rasa takut, maka akan lahirlah namanya taqwa. Bila lahirnya taqwa, maka akan lahirlah perbuatan amalan-amalan yang soleh. Maka yang pertama, kena ada rasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Bila rasa diperhati, kita akan takut. Bila takut, kita akan taqwa. Bila taqwa, kita akan melakukan amal yang soleh, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang. Jadi langkah pertama, kata Sayyidina Al-Harith Al-Muhasibi, cara untuk kita bersihkan dalaman kita, kena sentiasa rasa diperhati. Allah Ta'ala tengok aku, malaikat tengok aku, ada malaikat kiri kanan, ada malaikat hafazah lagi yang menjaga kita pagi, petang, siang, malam, malaikat penjaga namanya. Kemudian ada lagi malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bertebaran di muka bumi Allah. Kemudian ada lagi makhluk Allah yang kita asyik nampak, namanya jin dan sebagainya. Maka ialah yang kita perlu sentiasa rasa kita tu diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Bukan rasa diperhati macam kita takut hantu ya, bukan. Rasa takut hantu ya kita lari. Tapi macam ialah seolah-olah kita nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu kisah tentang Al-Harith Al-Muhasibi, tentangnya pun dahsyatnya, tentang waraknya. Suatu hari anak muridnya siapa? Anak muridnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama yang besar. InsyaAllah dalam 2-3 minggu depan kita akan huraikan tentang Syekh Junaid Al-Baghdadi. Anak muridnya hebat, gurunya pun hebat. Suatu hari Syekh Junaid Al-Baghdadi tanggalah, lalulah Al-Harith Al-Muhasibi, gurunya lalu depannya, dia tangga. Kata, wahai guruku, Al-Harith Al-Muhasibi nampak macam nasi bertenaga. Rasa lemah, nampak lemah lah. Sebab dia si makan. Kerana apa si makan? Kerana warak tadi. Maka jemputlah, kena ada makanan lebih di rumah. Syekh Junaid Al-Baghdadi punya bukan ada banyak makanan di rumahnya pun, Syekh cukup makanan. Dia pun tapi waktu hari ada makanan lebih. Dia jemputlah, Syekh, datanglah ke rumah aku. Kita jemput makan, ada makan sikit, makan, jemput datang. Maka anak murid jemput seorang guru, pergilah. Pergi. Bila pergi ya, maka Syekh Junaid pun nyuruhlah anaknya pergi ambil makanan tadi, hidanglah depan apa Sayyidina Harith Al-Muhasibi. Sayyidina Harith sedang lapar, dan memang tengah lapar. Dia memang tengah lapar, tiba-tiba bila hendak makan, maka bila hendak makan, suapan yang pertama bilanya hendak masuk ke mulutnya, maka dia muntah. Suapan pertama dia lapar, tengah lapar tu. Bila suapan pertama masuk ke mulutnya, termuntah. Kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi pun dia tahu dah, tu mesti makanan tu ada something tu. Dia tahunya, gurunya tahulah. Lepas tu kata Syekh Junaid, aku sebenarnya bila aku tangga kau wahai guru, aku nampak kau lapar. Jadi aku naklah menggembirakan hati kau dengan memberi kau makan.
Maka apa kata gurunya? Dia tidaklah kecewa dengan anak muridnya. Kerana makanan tadi datang daripada makanan. Dia tanyalah, di sini ada makanan tu. Dia kata datang daripada ada orang ngolah duri, ada orang ngolah kenduri makan. Jadi makanan lebih yang dihantar kepada aku. Jadi makanannya ada syubhah. Mungkin tuan kenduri ya, pola makan apa, saya tahulah. Maka Syekh Al-Haris Al-Muhazi kata kepada muridnya, Syekh Junaid Al-Baghdadi, kata, siapa kau jaga niat kau baik-baik, kau jaga niat kau baik-baik, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan kepada aku, Allah Taala dah menjaga aku daripada tidak memakan satu pun yang ada syubhah. Allah Taala cemburu kepada hamba-Nya. Maka kemudian dia kata, ada si makanan yang lain? Dia kata ada, tapi ada roti nak lama, roti keras nak lamanya ada. Maka dia pun hidanglah roti dia. Maka Syekh Haris Al-Muhazimi sebut, kalau kau nak hidang kepada aku, cukup hidang tu aja cukup. Maksudnya walaupun bukan makanan yang sedap, mewah, asalkan bersih. Makanan yang halalan tayyiban, halal lagi baik. Baik, maksudnya tidak syubhah. Maka walaupun makanan yang sedap asalkan halal, dia lebih baik daripada makanan yang sedap tapi haram. Ataupun sedap tu kadang-kadang sangat menjaga, bukan kadang-kadang lah, selalu kalau sufi menjaga makanan. Mereka si makan makanan orang yang si baca bismillah, maka si makan. Kadang-kadang makanan orang yang masak bukan dalam keadaan gembira kerana masak untuknya, hanya si makan. Jadi mereka sangat menjaga kebersihan makanan tersebut. Bukan kebersihan luaran, kebersihan dalaman. Sehingga kan orang yang masak pun mereka perhatikan siapa yang masak. Ya dapatlah kita tangga antaranya tuan-tuan guru pondok kita dulu mari. Pernah saya dengar mereka kalau sangat pantang lah makan tu, kalau pergi kedai, orang kedai yang si makan tudung mesti makan. Dia akan balik, dia sanggup berlapar. Jadi bukan kira halal kasihnya, sangka orang masak ke si pakai tudung terusnya dia balik. Kerana bukan kerana sombong tuan-tuan, bukan kerana haram sih, kerana warak. Warak tu dia si makan benda yang ada syubhah. Syubhah tu maksudnya ada boleh ada apa, ada syak wasangka di sial. Tapi kita setakat mana kita mampu kita buatlah, bukan suruh kita pula macam ya. Setakat mana kita mampu, setakat kita mampu jelah, ala qadarina. Dan keberkatan seorang anak, keberkatan seorang hidup kita bergantung kepada apa yang kita makan. Apa yang kita beri kepada anak kita ialah yang akan pakai untuknya membesar. Nabi SAW sebut satu daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka dagingnya akan dicucuk, akan dibakar dengan api neraka. Jadi setiap suapan untuk anak kita, untuk keluarga kita, pastikanlah halal, dan juga untuk diri kita, kerana ia akan memberi kesan kepada anak tersebut. Kadang-kadang anak bukan si pandai, tapi kerana makan pelik-peliknya jadi lambat, jadi lembab. Kadang saya selalu pesan pada anak murid saya, kalau dia susah nak menghafal ke apa, dia pesan suruh jaga makan. Jangan makan sembarang. Jangan makan benda yang haram, jangan makan benda yang dicuri, jangan makan benda yang si tahu sini dapat, supaya dia pun pembelajaran jadi lebih baik. Kadang-kadang bukan si pandai, tapi kerana salah pilih makan. Baik. Ada kisah lagi, antara kisah Sayyidina Haris Al-Muhasibi. Beliau seorang yang sufi, seorang yang ahli wara'. Dia hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Pengasas mazhab Hanbali. Pengasas mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal terkenal dengan dia selalu meriwayatkan hadis. Dia hidupnya dengan hadis. Dia banyak meriwayatkan hadis. Hadis tu sahih, hadis tu maudhu', hadis tu dhaif, hadis tu marfu', maqtu', mawquf.
Maka Imam Ahmad bin Hanbal suatu harinya terdengar orang cerita kepadanya lah bahawa Imam Al-Harith Al-Muhasibi yang kita cerita tu, dia bercakap berkenaan dengan ahli kalam tentang Mu'tazilahnya, balas balik tentang jawapan Mu'tazilah sebagainya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal si gemar orang yang bercakap tentang ahli kalam, kerana pada zamannya ahli ilmu kalam, yakni ilmu tauhid yang kita belajar kini itu bercampur dengan fahaman falsafah masuk banyak dengan ilmu kalam, jadi bercampur aduk, sehinggalah Imam Al-Ghazali datang pada zamannya, dia yang membersihkan fahaman falsafah daripada ilmu tauhid kita, sampai kita kira tu bila kita sebut ilmu kalam, ilmu tauhid dah suci daripada pandangan-pandangan falsafah yang menyesatkan. Disuci oleh Imam Ghazali dengan berkat gurunya Imam Haramain. Maka Imam Ahmad bin Hanbal si gemar dengan Harith Al-Muhasibi. Tetapi beliau hormat Imam Harith Al-Muhasibi. Suatu hari anak murid kepadanya berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia juga berguru dengan Imam Harith Al-Muhasibi. Suatu hari dia madah, wahai Imam Ahmad, jemputlah, cubalah kau sekali dengar kata-kata ataupun duduk satu majlis dengan Imam Harith Al-Muhasibi. Aku akan polas kau satu bilik yang tertutup, engkau duduk dalamnya, kau dengar apa yang dia kata. Maka di atas di bilik di atas, Imam Harith berceramah di bawah, bertazkirah di bawah ya. Maka Imam Ahmad pun datang, setuju untuk datang nak dengar apa benar sih yang orang kata kepadanya. Apabila dengarnya, maka Imam Harith Muhasibi, apabila beliau bercakap, apabila memberi tazkirah, orang semua menangis kerana tazkirah yang disampaikan datang dari hati, maka masuk ke dalam hati, maka daripada hati menangiskan air mata. Maka anak murid tadinya pun pergilah tangga Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam bilik yang khas ya, tangga-tangga Imam Ahmad bin Hanbal pun tengah menangis dengan tangisan yang sangat dahsyat. Maka daripada ialah Imam Ahmad bin Hanbal mengakui akan kewarakan, kesalihan Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Macam inilah para ulama, mereka ada cara masing-masing, tapi semuanya satu jalan yang sama, yakni jalan nak tuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara kata-kata beliau, kata-kata Al-Harith Al-Muhasibi, beliau ada banyak karangan kitab, antaranya Risalatul Mustarsyidin. Antara kitabnya yang paling masyhur, kitab Ar-Ri'ayah. Kitab Ar-Ri'ayah tu dikatakan bahawa Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin banyak merujuk kitab Ar-Ri'ayah. Dan semua kitab-kitab tasawuf selepas daripada Imam Harith Muhasibi semuanya merujuk kepada kitab Ar-Ri'ayah. Nyalah yang antara pencetus ataupun antara kitab-kitab induk, yang mana semua kitab-kitab tasawuf yang kita dapati pada zaman tu semuanya balik kepada karangan Imam Al-Harith Al-Muhasibi, kata guru saya Fadilatul Syekh Dr. Khalid Ismail Ilyas hafizahullah taala. Antara kata-kata beliau sebut, beliau katakan tentang, dia kata apa, perkara apa yang menyebabkan seseorang boleh bertaubat? Apa menyebabkan seseorang boleh bertaubat? Dia kata, alladhi yab'atsul 'abdu 'ala taubati tarkul israr. Perkara yang boleh mendorong seseorang untuk bertaubat ialah meninggalkan al-israr. Al-israr tu apa? Al-israr berterusan melakukan dosa. Seorangnya kita boleh melakukan dosa. Nabi SAW sebut, kullu bnu Adam khata'. Setiap anak Adam boleh melakukan dosa. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Akan tetapi Nabi SAW sebut, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Akan tetapi orang yang paling baik melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Jadi semua kita boleh melakukan dosa dan kita pernah melakukan dosa.
Cuma ada beza. Ada beza orang yang melakukan dosa dengan orang yang sentiasa melakukan dosa yang sama. Namanya israr, berulang kali. Ia beza. Sikit melakukan dosa kemudian dia bertaubat,